Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di JT Pendas ya. Kali ini seramai 5 player beraksi di rumah rakit kali ni. Minggu ni tak menebing kita. Kita nak try rumah rakit lah pula. Okey. Kita nak pergi satu rakit. Alright, tunggu di sana. Okey, bot sampai. Jom. Let's go. Okey geng, kita dah sampai dah Rakit Rehan. Kali ni aku berada dekat Rakit Rehan nombor 1 pula. Dulu Rakit Rehan dekat nombor 2 yang dekat perkampungan dia Pendas sana. Tapi kali ni aku cuba Rakit Rehan nombor 1 lah. Yang ni berdekatan dengan Jabatan Sekeli lah. Okey, kita tengok pada rakit ni sama je macam Rakit Rehan nombor 2. Kita tengok ya. Sama je, lebih kurang. Kita tengok dia punya pattern dia. Sama saja. Okey. Aku review dulu. Okey ni dapur dia lah. Keadaan dapur dia nampak bersih kan. Semua ada lah dapur ni. Kat ni kopi, cerik. Bawah ni boleh guna sebaik mungkin lah perkakas-perkakas ni. Ni toilet. Okey. Ni bilik untuk rehat, solat. Ya. Okey. Ni bahagian tepi dia belah kanan ya. Sebab keluasan dia sama saja. Maksimum boleh masuk 10 orang lah rakit ni ya. Menggunakan tenaga solar untuk lampu malam lah. Ya, menggunakan air yang diperkenalkan daripada darat, isi dalam tong untuk masak, untuk minum ke, untuk cebok ke. Okey. Ni bahagian hadapan lah katanya. Okey. Menghadap scaling. Okey, itu Singapura. Okey. Ready semua angler ke? Okey, dengar. Nak mancing kena bersungguh-sungguh. Jangan bercakap dengan orang. Mengai sungguh-sungguh. Okey, tuan dengar tip daripada Ustaz. Apa dia kata tu ada satu motivasi sebenarnya. Okey, tanpa membuang masa. Masing-masing tengah sibuk set up. Okey, saya nak perkenalkan dulu rakan kita yang lama. Dulu pernah ikut rakit lama dah, berkurun. Kali ni ajak sekali lagi, dia yang ajak. Ya. Ikmal. Okey, ni. Nomad. First time naik rumah rakit. Orang Sabah ni biasa main laut, tapi rumah rakit first time lah. Nanti trip pergi laut ikut saya. Ya, betul. Okey, dan 2 orang yang biasa dah ada dalam video ni, tak payah kenal lah. Muka nak masuk dalam video je. Bonglot dah. Okey, kalau korang nak dapatkan tempahan rumah rakit, ni aku dah sediakan nombor telefon, semua nama-nama yang ni korang boleh screenshot kat sini lah. Okey, apa-apa pun masa dah dekat pukul 7, kita nak mula mancing geng. Alright. Okey. Untuk balingan pertama, aku waktu ni air tengah slow lagi. Kita guna teknik layang geng. Tahu ada siakap ke? Okey, biasa sikit sikit. Okey, alright. Ini yang kerja bantai udah hidup dia.
Asam betul. Tak respect. Mana yang strike pertama kita dia tak respect. Mana diorang ni dia tak respect dah. Dia telah mengaibkan lah. Tak apa, jumpa lagi. Okey, nampaknya kita ada tukang masak. Okey, apa resepi kita Nomad malam ni? Cerita sikit kat sini. Cerita sini habis sini lah. Apa resepi kita? Dapat ikan dulu baru masak. Oh, duh. Dia tengok ikan buntal ni, ikan buntal masuk. Oh, Okey, air kopi dah settle. Kita buat air kopi tadi. Malam tadi makan Kita minum. pasal juga pelukang. Oh, panas. Panas. Apa ada goyang, okey. Kena. Aduh, tak ada dah. Saja goyang geng tu. Oh, ada makan. Dia tak nak ambil. Dia tak nak ambil. Okey, kita akan menikmati makanan malam. Oh, bayangkanlah atau Market ada KFC geng. KFC lah. KFC geng atau Market. Grab yang hantar. Ada Grab hantar geng. Naik boat. Okey, jom makan semua. Okey. Ayo kita makan. Tengok umpan dulu. Oh, mantap lah dia sudah mari geng. Dia sudah mari geng. Oh, nampaknya dah mulalah dia datang lah dengan kawan-kawan dia. Betul. Mana gunting oren? Ada. Tu kata ada. Oh, okay. Mantap. Boleh sikit. Memang kita rapat sikit. Jangan sisik. Aku rasa macam dengan duri je ni. Dah sisik tu. Sembah, sisik. Pari. Lengok ni. Lama sangat ni. Dia dah mari dah. Ayak dah. Ayah, tengok tunggu kan. Oh, sama adik dia. ni kontot mahal sikit. Mau jaring kita? Ada. Mau jaring ke tidak? Nak tengok dulu. Aduh, binatang apa ni? Pusat. Aduh, pusat. Tak mau. Pusat. Usat. Ikan tidak guna. Ya. Oh, tu apa tu? Apa tukar? Tu. Buntal. Ha? Buntal. Oh, jackpot. Oh. Boleh buat sushi ni. Lagi besar daripada Fuang yang ni. Okey. Kok. Buntal. Buntal. Mantap. Laju. Pari. Pari. Sabar. Aduh. Pari. Inikah cara dia makan Pari dah. Oh, ini besar-besar punya. Sebah punya. Aku hantar. Hitam badan dia. Dah berhitam. Gelap ikan dia. Panas. Dia berjemur. Ini dari Afrika ni. Afrika ni. Dari Afrika. Kili aparecano. Oh, telah habis. Wajak. Macam mana baru? Tadi pumpau lagi. Okey, geng. Sekarang dekat pukul 12 dah. Arus agak laju lah. Batu 6, batu 7 pun melayang lah. Tapi lampu solar dah mula padam. Mujurlah kita orang bawa lampu sendiri. Hasil tangkapan 3 duri, 2 buntal. 4 duri lah. 4 duri ya? Okey. 4 duri, 2 buntal. 2 buntal. Okey, 2 buntal. Beling satu. Tu ada dia. Boleh tahan
Macam dia tahu-tahu dah. Duri. Gigil ya. Okey, tak apalah. Nampaknya kita ada pemanggil. Yang keberapa pemanggil ni? Pemanggil yang keempat. Kau besar tak jaring tak? Alamak, pusat. Kena. Nampaknya kita ada pemanggil. Pusat. Ya, kita ada pemanggil, geng. Memang inilah dia sebenarnya selama ini yang kita cari. Bahat. Nak ketam wajak ni. Diam dah. KMJ 3 kali. Kang. Dah, diam dah. Biar tumpai. Udang lagi mahal. Boleh hidup. Malis senyap-senyap nanti tak last corner lah. Tengok dia. Angkat eh? Takut. Dah kena mulut. Ini rezeki dia. Ketam bunga kan? Ketam bunga. Kalau dah ketam apa lagi mal? Oh, dah ada ketam di atas. Mantap rezeki. Ada apa? Ketam bunga no. Angkat sikit, tayang sikit. Ada dia kepit. Baik, Ustaz. Jangan pegak dia. Macam kaya. Oh. Cikgu tepi saya angkat kau tu. Jaring. Okay. Sauk sekali. Dah. Ketam juga? Sorry cikgu. Okey. Ketam. Ketam lagi weh. Ketam betul lah weh. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Oh, ketam lagi. 2 ekor dah. Bini kali ni bini saya kopi mengai sekali lagi ya. Mengai. Oh, 2 ekor ketam. Oh, pakai polo ke? Besar boy. Oh, ada. Dah habis dah. Apa? Masuk pula bom. Kan biar dia mati dulu lah. Mantap lah ketam. Ada polo, pinjam? Sekejap Ada buat polo lebih? Ada jaring. Main polo. Tiba-tiba dah tak ada pula. Ada 3 ekor katanya. Oh, dah lepas. Oh, itu bunyi lain macam weh. Sikit lagi terbang. Oh. Mau jaring? Okey. Kita lihat apa yang kena. Harapan dah masakan. Harap sisi ah. Mana. Sisik. Mantap. Kita tengok. Semua. Oh, sisik. Pari. Pari. Oh, dia sudah mari. Wah, bukan biasa-biasa lah tukar dapat. Tukar ke pari tu? Mat. Kalau kecil boleh juga. Mana-mana. Ikut dia. Oh, mantap lah. Bukan biasa udang kopek. Nak kopek? Mantap. Oh. Bukan pari biasa oh. Oh. Pari muncung kan mat. Pari muncung orang panggil. Jap. Ambil parang. Mantap. Oh, ada. Oh, ada. Oh, terlocot. Ya. Terlocot. Alamak, terlocot. Pasal batu dekat tengah. Tak buang. Wah, ketang weh. Oh, lama. Tak mengenai udang lah. Dia ketang macam kita. Ketam. Oh, mantap lah ketang lagi, geng. Makan ketam. Makan ketang kita. Okey, ketam lagi, geng. Dapat.
Baiklah, dapat getam lagi. Macam tu orang mancing getam. Ya, ya. Yang penting drag kena bunyi. Mantap lah, ketam lagi, geng. Buang ni, tutup ni. Ketam, geng, ketam. Yang pada situ ada. Dia ketam. Dah ke mana tu ketam? Duduk sana. Nampaknya kita ada lagi sambutan. Kepala tukar. Bunyi kuat benda ni yang kecoh ni. Ha? Mantap. Jangan aku tak naik pada tu. Baik. Pagi-pagi. Okay, kanan, Kiri, kanan, kiri. Masih meneruskan daripada malam tadi. Ada yang tak tidur. Aku dah padam. Okey. Yang besar tu dapat mana? Pagi tengah meneruskan lagi misi memancing. Ya. Yang hitam tu besar. Mungkin tengah hari sikit lah. Dia dah pakai tak payah hati, Dekat pukul 8. Jam pukul 8. Saya pun takut nak mati. Okey. Kanan jauh. Kita teruskan misi memancing lagi. Tengok ada tak hasil. Memang betul kita dah dapat lah. Kita kena ketat sikit. Nampaknya ikan ni memang besar. Memang saiz geng. Tengok bunyi drag dia. Tengok bunyi drag dia. Okey, kita tengok apa hasil dia. Geng. Guru. Belacak. Guru. Okey, ada. Dah terlepas. Banyak kali video terlepas. Okay, sorry geng. Nampaknya video ni tak dapat dilanjutkan sebab dia kata dah terlepas. Ni Tak ada. ketam. Tak ada. Ya. Kalau ada rumah rakit, bawa jaring. Jangan tak bawa jaring. Ini satu option lah yang kita gunakan Option bila kumpau. bila kumpau berdarah. Option bila kumpau berdarah. Habis serik. Pakai pelampung pun kena curi juga. Lepas ni pakai niat je. Balik pakai ni. Tetap. Wah, pecah bibir. Oh, naik ikan ni. Joran sebelah. Bagi ustaz kan nak makan. Ini ikan buat patah tu kat ni. Ada. Kena kayu tengok. Mana ikan tu? Nak tarik tu bolos ni. Apa tu, Mat? Wah, besar dapat tepi. Jaring geng, jaring. Mantap lah. Padu mantap. Bukan ni. Bukan ni. Kaki aku. Video aku jap. Cuba pegang. Ajar pegang. Tangan ni jangan kaki saya. Ajar pegang. Cuba pegang dia. Belakang. Ini. Betul? Dah pegang angkat. Dia tak boleh sepit belakang. Dia tak sepit. Okey. Alright, ni cara pegang ketam bunga. Ya. Dengan buka depan, menangis. Oi, ada. Ya Allah. Apa tu ketam? Ketam. Kenapa? Nampak tak ada rezeki lah, geng. Nampak baik saiz dia. Kenapa hentikan guru? Aduh, sayang. Okey, dapat lagi. Dapat lagi. Depan jauh. Nombor 006. 1 kilo ada dengan timbang semua. 2 kilo ada. Lebih kilo. Ui, kuat sikit. Ui. Padahal Ui. Guru, nanti guru. talang. Tali. Usau. Rai. Ui, guru. Kenapa guru? Hui, talang weh. Rojar. Talang.
Ui, talang weh, guru. Hentikan guru. Malu lah. Hentikan guru. Aduh. Oh, talang. Hentikan guru, talang. Ni yang kena masalah bukan Afrika. Talang kau tetap dia Ustaz. Okey. Nampaknya kita dah sampai di penghujung. Okey. Jadi kita orang pun nak gerak balik lah. Dah tamat dah kita punya trip mancing di Rakit Rehan Okey. Nanti nanti aku akan review semua hasil ya. Tak banyak lah tapi alhamdulillah ada rezeki lah. Ada rezeki lah. Ya. Kita orang terpaksa tukar plan mancing ketang. Ketang banyak sini. Okey. Sekarang kita dah kemas-kemas dulu sebelum kita balik. Pastikan segala peralatan yang kita gunakan rumah rakit ni dijaga dengan baik dan dibersihkan sebelum kita meninggalkan rumah rakit. Itu kita disiplin kita kalau kita naik rumah rakit lah. Walaupun rakit ni kita bayar, tapi selama kita jaga. Okey. Baik, nanti aku akan tunjuk di akhir sekali review hasil geng. Jangan lupa follow aku. Alright. Jumpa lagi. Okey, baik. Inilah di penghujung kita orang daripada semalam lagi petang dan sekarang dah pukul 10.30. Inilah hasil kami di Rakit Rehan. Ya. Padu-padu. Lupa. Padu-padu. Mantap. Akan duri kot dah. Oi. Boleh lari. Ketam. Oh, bagi lagi. Boleh masuk bonus. Boleh buat video yang untuk touchy punya. Video bonus. Ada yang dekat tu. Dah nak bungkus dah video bonus. Oi. Dekat balik.